Ini yang menakutkan kita. Dan yang lebih menakutkan saya adalah apabila antara golongan mangsa yang banyak kena scam adalah pesara. Tuan-tuan dan puan-puan, pesara ni paling banyak antara top 5 yang kena scam. Kenapa pesara top 5? Sebab pesara lebih banyak duit daripada yang masih bekerja. Pesara ada duit pencen, duit gratuiti, duit rumah sewa, duit anak-anak bagi, duit jual tanah, semualah. Dan kebanyakan golongan pesara ini boleh dikatakan mereka ini semua tidak begitu arif dan tahu menggunakan handphone. Ini masalah utama. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kena scam gara-gara handphone. Semuanya handphone. Handphone ni dah macam-macam teknologi dah ada kat dalam ni. Yang kita tak minta pun, kita cakap je sekali, hari ni kita rasa nak tengok tempat dekat Cameron Island, kita type Cameron Island. Besok keluar iklan pasal Cameron Island. Lusa keluar lagi iklan pasal Cameron Island. Kita tak minta pun. Sebab apa? Dalam handphone tu dia ada satu sifat yang dipanggil algoritma. Algoritma ni maknanya dia membaca tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan suka, itulah yang dia selalu keluar. Tuan-tuan suka tengok bola, dia akan keluar iklan pasal bola. Tuan-tuan suka tengok politik, dia akan keluar cerita politik je. Tuan-tuan dan puan-puan suka tengok joget-joget, dia akan keluar joget-joget je lah. Tuan-tuan dan puan-puan suka tengok kes artis bercerai, dia keluar je lah artis bercerai. Artis bercerai banyak kan. Ikut kepada kegemaran apa yang rakyat Malaysia suka tengok. Yang menyedihkan ialah memang rata-rata rakyat Malaysia dia suka tengok benda-benda yang lara, benda-benda yang tidak mendatangkan manfaat, benda-benda yang tidak ada faedah. Tu sebab kalau kita tengok video-video konten yang tak apa-apa tu viral je kan. Kalau video ceramah ustaz susah nak viral. Kecuali Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Zaidros, itu yang top-top lah kan. Itu menunjukkan rakyat Malaysia ni dia memang suka tengok benda-benda yang bukan-bukan. Itu sebab kalau cerita artis bercerai, cepat je viral, cepat je kecoh, semua tahu. Tapi kalau cerita pasal keselamatan digital, apa dia Rahmat ajar apa itu, lupa lah, tak perasan. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu kes saya terima 21 tahun saya dalam polis.